Saya tak minat emas, jadi saya tak nak simpan emas. Sebenarnya tuan-puan, simpan emas ni bukan atas minat, tapi sebab fungsi emas dalam portfolio simpanan. Sebab itu berbalik semula kepada pemahaman fungsi emas dari sudut simpanan. Antara keistimewaan emas ni nilainya terjamin dalam jangka masa panjang. Ia juga adalah aset fizikal yang mampu milik, mudah dibawa ke mana-mana dan juga aset yang mudah dijual. Emas adalah satu-satunya aset kewangan yang tiada dalam rekod sistem kewangan. Bermakna berapa banyak simpanan emas yang anda ada, tidak ada seorang pun yang tahu, termasuklah kerajaan. Jika anda jatuh muflis, harta anda akan disita dan akaun bank anda akan dibekukan. Tapi bila anda ada emas fizikal, hanya emas saja yang tidak boleh diambil. Jika negara berperang, nilai duit negara tersebut sudah tiada nilai, duit di dalam akaun bank pun tidak boleh dikeluarkan lagi. Tetapi emas boleh anda bawa ke negara lain dan anda boleh jual emas ini dengan mudah untuk memulakan kehidupan baru. Sebab itu emas ini disebut sebagai insurans kekayaan. Kelebihan yang Public Gold berikan kepada anda ialah boleh membeli emas mengikut bajet simpanan anda melalui akaun Gold Accumulation Program atau CAP. Pilihan emas rendah RM100 membolehkan anda mengumpul gram emas sedikit demi sedikit sehingga capai target saiz emas yang anda mahukan. Nak mula menabung emas di Public Gold? Jom klik link saya di bio, saya bantu. So, bye.